Hi, I'm Pika Rashid. And in this episode, Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana ni? kita orang nak pergi kayak. Yeah. Let's go. Dekat laut. Berapa km entah, I pun tak tahu. Tanya ChatGPT. Dia kata dalam 2 hingga 2,5 km macam tu. Tapi I rasa macam 10 km je. Bapak jauh. Oh my god! He does it from... Oh my god! Oh, there. Ha, tu kayak kita orang. Jauh There, betul. kayak. Let's go! Yeah, that one up there. Wow. Damn nice over there. Look at that. Wow. Uish, panas tu. Masa ni panas terik. Kalau ikutkan, kulit I cerah tau. Ni tiba-tiba je gelap. Panas tu. Oh. Oh, yo. Damn. Nice tu atas tu. We should go there. We should stay there. This is our kayak. Damn. Nice tu. Oh, yo. Careful. Pergi gym Pergi gym tapi tak balance also. Sebab kan ada jantan-jantan ni. Biarlah diorang yang tolak kita para wanita ni jadi princess je dekat tepi. Cannot You balance. cannot balance left side, right? Yeah. You cannot balance right. Damn. Come on guys, faster. Oh, sejuk. Sejuk air. Hai. Yeah. Pakai life jacket first. Yeah. I dah pakai dah. Now kita orang nak gerak dah. Wah, tolak. Ya, kena pakai bawah lah. Sebab kalau tak function, nanti time you dalam air dia macam ni lah. Dia terapung ke atas. Satu je? Satu. Your one satu je sebab ada clip tu dekat bawah. Okay, that on your left side. Yeah, okay, let's go. Okay. Whoa. Okay. Okay tak tu? Oh yo. Nice. Mak kau Tersandung pula. Nasib tak tersembam dalam air. gila. Naik. Oh yo. Wah. Okay. Lepas tu, mangkuk belakang ni. Ayo. You know how to kayak, right? No. What do you mean? Dia tak tahu kayak rupanya. Kurang asam betul. Tak pasal-pasal lah nak kena ajar. 1, 2, Oh, 3. right boleh ya? Ni kalau kita nak left. Alright. Okay, Okay. dapat. Okay. Alright. Left, right, left. Kitanya malas saja orang ni. Bukan susah pun. Kalau nak ke depan, tariklah. Kalau nak ke belakang, tolak. Kalau nak break, cucuk like that. Ataupun tolak and then cucuk. Dah lah at first, I nak ambil kayak single. And then I macam, kesian pula mamat ni sorang-sorang. So macam, okay lah, kayak double lah. Come. Oh. Stop like that. Stop, you tahan like that. You tahan your pedal tegak, ya. Man. Yeah, like that. Wow. Kita orang dekat tengah-tengah ni sebenarnya tengah tunggu diorang kat sana tu. Tak gerak-gerak. Ayo. Tahu-tahu terpusing sendiri. Damn, panas je hadap sini. Dua ketul tu tengah having fun. Oi. Wah, seronok ah. Panas tu hadap sana. Damn. That's why I'm facing this side. Bapak terik matahari. Dah hitam dah ni. Okay tak tu. Okay, finally. Oh nice. Wow.
pergi mana pula tu? Pergi mana tu? Bongok je. Wih. Ni kayak paling jauh sekali I pernah buat. I rasa kalau naik yang single punya lagi best kot sebab boleh kayuh laju-laju. Kalau naik yang double ni, leceh sebab nak kena sync dengan yang belakang. Imagine yang kat belakang tu, otak tak sync dengan yang dekat depan. Nak ke mana tu? I tak faham diorang ni. Macam ni I tak tahu bila sampai. Kita tunggu dulu lah. Langgar-langgar ni, excuse me. Wah. Ayo. Okey tak tu? Macam pasal lagu tu tau. Just chilling here waiting for them. Oh, nak take 5 lah. Cakap lah. Kita dari mana lah sebenarnya? Oh, okey. Baru situ. Masa kita orang duduk santai-santai tu, sedar-sedar je angin dah tolak kita orang punya kayak dekat tepi tau. Nice. Kalau tak perasan tu dah berlanggar dengan batu dah. Dah terbalik dah kayak tu. Meninggal lah dia. Sorry. No, my bad. I'm sorry. Yo. Wow, nice. Tu yang kat belakang jauh lagi ah. Yang ni, wah, penat lah. Still steady. Ombak dia pun beralun lain yo. macam. Oh, makan gaji buta lah dekat belakang. Kaira, you kayu seorang. Ayo. Kita orang sampai sini lah. Tu lah yang tahu jalan dekat belakang. I tak tahu kenapa I dekat depan. Ya, kita orang dekat TV. Tada. Yeah. Kayak. Macam nice tu. Dekat situ kita orang nak pergi. Oh, betul. And we going over there. No one. What? Ya. I dari jauh dekat atas kayak tu, nampak pantai tu, I terus kecewa. Pantai colour orange si Luffy ni bawa. Excuse me, kayu jauh-jauh pantai colour orange yang pasir dia kasar. I nak kita. Kita orang nak pantai pasir dia warna putih yang halus, yang jernih, yang best main lari-lari. Ini apa? Masa ni I sumpah excited sebab nampak pufferfish. Yeah, it is. What the hell? Yeah. 2 alam dia. What do you mean 2 alam? Dia boleh 2 What the Sekali datang dekat-dekat pelampung rupanya. Kau asam betul. nampak macam coral. I think coral lah. Ikan. Apa pula? Oh ya, pokok lah. Pokok. Bergila ni ada tali lagi lah. Oh my god! If it doesn't from... Oh my god! Finally, sampai pun. Yay. Oh, yo. Wow, what the hell? Bongos ya. Hi guys, you arrived. Wow. Apa ni turun Nana buat? Aduh. Aduh, bully ah. Music. Masa sampai tu, I terus macam tak apalah, tak jadilah mandi. Sebab you tahu tak, kalau you pergi ke dalam sikit, dah ada coral and then ada sea urchin. You bayangkan, kalau terpijak tu tak naya kan dekat situ. Got sea urchin you. Yeah. Scared to swim. Lepas tu, si Kaira ni dia geli dengan ketam-ketam yang kecil keluar dari pasir tu. Mana-mana you step. Penakut betul. Wah, scoop pun dia kan. Don't lah stand here. It's okay. This is Kaira. What is this? Come on lah Kaira. Saya takut dengan ketam-ketam yang ada kat sini. Astaga. If you guys wondering macam mana rupa dalam air dekat sini, macam ni lah. Tengok tu, banyak gila sea urchin. By the way, I teringin nak rasa macam mana rasa dia. Tapi takkanlah nak tangkap dekat sini kot.
travel. So tak apalah, nanti I belilah. Tapi I nak rasa yang fresh punya yang dari laut tu. Tapi tak apalah, mungkin I kena travel Japan dulu. Okay. Yang lelaki je pergi snorkeling ni, kita orang lepak dekat pantai je, sambil-sambil ambil gambar, borak-borak, dengar lagu, tunggu sunset. Lepas tu sebelum matahari tenggelam, We going back already. Yeah. Kita nak balik dah. Kita tu ada air. Oh yeah. tengah duk kayak-kayak ni, cantik betul warna langit. I macam, wow, cantiknya. I pantang lah nampak benda cantik ni. Masa kita orang kayak balik tu, I punya tangan rasa macam nak tertanggal je, tak? Macam pergi workout dekat gym angkat dumbbell. Sumpah penat gila. Sedar-sedar je dah gelap gelita dah, tak nampak apa. I lagilah, I yang paling gelap dekat situ. Boleh tahan seram jugalah sebenarnya, tapi nasib baiklah selamat sampai. Walaupun gelap gelita. Okay, tu je vlog untuk kali ni. If you guys enjoy watching this kind of videos, please subscribe to my channel sebab banyak lagi I nak post lepas ni dekat sini. I dah penat dah buat vlog dekat TikTok. I rasa macam tak puas. So, I nak buat longer version dekat sini. So, that's why I'm here. Thank you so much for watching. Bye. See you on my next video. Subscribe. Tolonglah.